Okay geng, dekat depan aku sekarang ni kita ada Yulang rod holder untuk mesin elektrik guys. Yang ini model Fast Lock V2 dan harga dia cuma RM300 nego guys. Dan features yang korang boleh tengok dekat sini, V2 kali ni korang boleh panjangkan dengan cara macam ni. Korang tengok. Kalau dulu korang nak kena pusing-pusing untuk keluarkan dia punya clamp ni, sekarang korang just tekan je guys. Nampak tu? Lebih mudah, lebih senang dan harga pun tak mahal mana. Lepas tu guys, bukan itu saja, korang pun boleh tukar boleh belokkan dia 360, boleh pusing dia. Nampak tu? Jadi korang nak halakan rod korang kat mana pun tak ada masalah. Dan joran korang masuk dekat area sini guys. Joran masuk area sini, bahagian tip kat sini. Lepas tu kalau korang nak fight ikan kan, korang tak nak guna rod holder, just cabut je macam tu. Senang. Lagi satu, korang tengok. Kalau ini cara kalau kita nak yang besar lah. Kalau korang nak tegak dia punya rupa dia, korang just tekan je dia punya lock, buka balik. Korang nak gayakan dia menegak pun boleh, ataupun nak kepit secara tegak. Nampak tu? Ni rupa dia. Korang nak clamp daripada bawah kan, nak sepit daripada bawah pun boleh, tak ada masalah. Ini rupa kalau bentuk dia menegak lah. Punya features atas tu sama, still sama. Korang boleh pusing kiri ke kanan 360. Nak fight ikan korang boleh just cabut je atas ni. So rupa dia macam ni lah. Kalau korang beli dengan harga 300 tu, rupa dia macam ni korang dapat. Kalau korang beli, korang tak tahu pun kita orang boleh ajar. So kalau korang tak tahu, korang boleh tengok video ni. Nak beli, kita pun boleh post satu Malaysia, ataupun korang terus datang je kedai kita. Harga dia RM300 nego. Dan korang akan dapat sekali dengan kabel heavy duty ni. Korang boleh clip korang punya Yulang ni supaya tak jatuh dalam air. Korang tengok berapa panjang ni. Ni lebih kurang dalam sedepa lebih guys. Sedepa setengah juga kalau korang tarik. So memang sangat-sangat panjang. Jadi kalau korang berminat nak beli Yulang rod holder untuk elektrik Fast Lock ni, kita dah restock. Tapi tak banyak stok, korang kena DM kita orang cepat-cepat kalau korang nak. Jadi kalau korang berminat, alamat dekat atas, ataupun korang terus DM kita. Macam biasa, apa-apa korang DM je.